Okay, our first stop arriving in Langkawi is kita akan tengok Dataran Lang. Oh, playing tourist kita. Dah lama dah saya tak main. Saya pun dah rasa macam Langkawi dah banyak berubah. Ciba. Jom tengok. Okay, here we are dekat Dataran Lang. Aku geram sebab Dataran Lang ni dia repair lama. Masa sebelum aku keluar Langkawi kot rasanya dia repair lah, baru dia dah siap. And this is it, ada lampu-lampu stay. So here is the new and improved Dataran Lang. Langkawi ni kuasa dia buat cat lain kot kan. Dia repair retak-retak apa semua. Tapi disclaimer, burung lang ni tak terbang. Takut yang berkata bila nak terbang, tak terbang. Awak dah. Okay, right now we are arriving at Maha Tower. Yeah. I'm all alone here in Langkawi. That's why I'm making all these videos. Not that I am enjoying myself. Sedih. My song ni sedih. Tak seronok pun. Kat belakang Mamu ni Maha Tower. Mamu biasa main dah. Banyak kali dah main pun. Saja. Dia bila lama tak main, dia main jadi excited. Maha tinggi kan. Tapi nak masuk dia kena banyak. Aku tak silap. Tapi tak padan lah. Nanti kita buat anak bini lah main. Tak seronok pun. Tak happy pun main song-song ni. Sedih. Tak suka. So this is where it all began. Dapat first posting dekat sekolah menengah Pasar Anak yang hangat. One of the best school yang aku mengajar. 3 tahun tapi tak masa 3 tahun sebab PKP and what not. Dan main masuk Meronda saat kawasan SMK Ayam Hangat. Sekolah ni besar. Ada besar. Okay, hari ni kita main jalan dekat Taman Legenda Langkawi. Taman Legenda ni best. Aku suka jalan kat sini sebab dia ada banyak apa dia? Kita kata binaan-binaan pasal sejarah-sejarah Langkawi. So my Langkawi literally you are walking. So aku brisk walk sambil-sambil mencuci-cuci mata. Let's go. Ini untuk makluman kalau ada siapa-siapa nak buat kenduri tapi rasa macam periuk ataupun belangang pun tak cukup, boleh pakai ni lah. Ni boleh menampung lebih kurang dalam 30,000 orang makan. Ni ujung ni. No. Taman Legenda ni the best sebab dia dekat dengan laut. Like literally hang jogging tepi hang laut. Tapi jauh dulu tu yang tak main tu. Dengan rumah sewa jauh. Tapi lawa. Hari ni kita main tengok apa? Kita main tengok Mahsuri. Yay. Dan ni kita nak masuk ke Kampung Kedah Kota Mahsuri. Aku lah main sini masa dengan arwah ayah aku, dengan mak aku. Masa tu mak aku berapa dah jadi 5 je 6 gitu. Memang lama dah Mahsuri punya kampung ni tak buka dulu, dia renovate kot rasanya. Kepada siapa-siapa yang tak pernah tengok, inilah dia Telaga Mahsuri dekat kampung dia. Telaga tu. Mereka kata ayak dah sejuk gila. Ayak telaga lah, ayak telaga memang sejuk. Kalau tak bisa pegang apa ayak telaga memang lah rasa sejuk gila. Tapi memang ayak telaga sebab dia sejuk. Inilah dia punya telaga. Siapa kok siapa tak nak tengok Mamu tolong tunjuk kat hampa. Tak mau tayang Mamu lagi tak tu. Kita main melawat rumah bujang kita satu ketika dahulu. Rumah berbilik bilik bujang. Satu ketika dahulu tempat jatuh bangun, tergolek, tersungkur, main sekolah bangkit lambat. Aduh, sonok. Zaman sonok. Dalam banyak-banyak Petronas dekat Malaysia ni, aku rasa Petronas ni paling cantik. Ni Petronas depan tu, belakang ni dia ada apa? Tempat parking yacht ke boat tau, yacht kot aku rasa. Ya, Petronas. Nyonya Petronas. Batu masuk besar. Belakang dah tu dia sega belakang. Bukanlah ni, bukan Petronas. Ni tu cantik banget. Bumi minyak tu. Kalau main Langkawi memang Mamu akan ronda Metania ni, jauh sikit tempat ni. Tapi dia cantik gila. Apa panggil datai ke apa, tapi dia tempat main golf. Cuma view dia cantik lah. Tengok tu olong, ada gunung kat belakang sana. Wah. Jom habis dah ronda, jom nak balik lah.